Tu masa dahulu ada seorang lahabau ni, dia ni menyaga. Dia ni menyaga daripada rumah ke rumah, dia ni menyaga kain. Lahabau ni namanya Kamat. Kira orang gelarkan dia Kamat lah. Dan dia ni bertubuh besar. Ui, besar badan dia, rangka dia tu besar. Rangka dia besar kan. Mata dia merah, mata dia. Lepas itu dia ada jambang, dia ada misai, dia ada janggut. Misai, jambang, janggut dia warna perang. Koma agak-agak rupa siapa? Tidak ke rupa Pakistan jual kapek ya? Lebih kurang lah. Tapi ini bukan. Yang ni bukan. Yang ni lain. Lahabau ni dia suka datang waktu pagi. Sebab apa ya? Sebabnya bila waktu pagi kaum lelaki tak ada rumah, tak ada di rumah. Dema ni pergi kerja. Yang ada di rumah ni perempuan, anak dara. Itu yang Kamat ni suka benar datang waktu siang, waktu pagi. Pandai orang Kamat ni, cerdik. Tu yang lahabau tu. Dan lahabau ni, dia ni suka dekat rumah yang ada tinggal seorang je anak perempuan. Target dia kopi tu. Kalau dia tahu dalam rumah tu ada seorang perempuan je tinggal, cukup gemar lah dia. Dia ada niat tak baik dia. Ada satu hari tu, lahabau ni datang ke satu kampung. Nak menjual kain lah, macam biasa lah. Bila dia sampai, dia singgah satu rumah. Tengok ada satu orang perempuan dekat rumah tu. Kemudian dia pun macam biasa lah. Panggil apa semua, nak menjaga kain, nak jual kain. Bila dia nak jual kain, bawa lah naik ke atas. Zaman dulu punya rumah papan, dia punya lantai, rumah atas, lantai dia papan. Kamat ni punya perangai, dia akan cari tempat duduk yang ada lubang. Sebab apa? Dia akan meneran ekor dia keluar ikut lubang tu. Kamat ni rupanya harimau jadian. Bila dia punya customer ni duk belik-belik kain, duk tengok kain dulu, yang ini cantik. Yang ini cantik benar. Ini kalau dapat ni buat selendang aja je benar katanya. Masa inilah dia ambil tindakan. Kamat ni akan neran. Dia akan neran kopo kan hambil kau tu. Kopo kan hambil kau. Dia neran kopo kan hambil kau. Rupanya dia nak berubah jadi harimau. Bila dia dah berubah jadi harimau, ekornya dah keluar panjang, dia terekam mangsa dia yang tengok kain tadi tu. Dia bawa ke semak. Dia baham lah makan sampai habis. Ni tabiat si Kamat ni. Ini tabiat si Kamat ni. Maka kecoh pula keliling kampung.